yang kita impikan. Janganlah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam iQuds Sedap. Saya Adriana dari iQuds TV. Pada hari ini sedang berlangsungnya Majlis Penerimaan Keputusan SPM bagi tahun 2025. Majlis ini berlangsung di Dewan Al-Ghazali dan bertujuan untuk menghargai dan meraihkan kejayaan para pelajar yang bertungkus lumus untuk bersiap sedia bagi peperiksaan SPM tahun yang lepas. Jadi, ayo sama-sama kita saksikan. Terjiwa menghadapi mimpi-mimpi, tiada pun terduga pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita kan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Yang terpahit jua termanis, semuanya bagiku terindah. Ku ingati buat selama-lamanya. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita kan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mungkin di sini kita kan terpisah. Bersama saya sekarang ialah saudara Zaim, iaitu penerima keputusan SPM terbaik iQuds pada tahun 2025. Jadi izinkan saya untuk bertanya beberapa soalan kepada saudara. Baiklah saudara, soalan pertama, boleh saudara kongsikan apakah perasaan saudara apabila mengetahui keputusan SPM saudara? Okey, baik. Yang pertama ialah Alhamdulillah. Saya bersyukur atas rezeki yang dikurniakan. Alhamdulillah saya dapat straight A+. Saya tak expect dan agak rasa macam nak nangis lah waktu dapat result tu, sebab saya ingat yang dapat straight A+ tu orang lain. Tapi tengok-tengok Alhamdulillah dapat saya dikurniakan rezeki straight A+. Okey, baiklah saudara, seterusnya boleh saudara kongsikan kepada kami tips saudara sepanjang belajar supaya kami juga boleh mengambil inspirasi untuk mendapat keputusan seperti saudara. Okey, kalau tips saya boleh bagi, kalau secara personal, tips yang saya boleh bagi ialah yang pertama, jangan pernah give up walaupun tengah fail. Sebab nak kata saya memang pandai, saya tak pandai pun, saya pun biasa fail math, okey. Tapi usaha dan usaha, Alhamdulillah saya dapat A+ pada trial dan SPM. Yang kedua ialah kita kena sentiasa bertawakal kepada Allah lah, doa dan apa semua tu. Dan yang paling penting, ajak kawan. Bila ajak kawan, insya-Allah kita boleh apa orang kata, nikat tau. Kita boleh menguasai subjek-subjek yang kita belajar tu. Okey, soalan yang terakhir, boleh saudara ceritakan kepada kami perancangan saudara untuk meneruskan pembelajaran selepas SPM ini? Okey, jadi kalau perancangan untuk selepas SPM ialah saya ingin menyambung dalam bidang kimia, mungkin industri ataupun dalam R&D, sama ada di dalam negara ataupun luar negara, dan mungkin di negara timur seperti Jepun. Terima kasih kepada saudara Zaim kerana sudi berkongsi dan meluangkan masa bersama kami untuk berkongsi tips dan sebagainya supaya dapat dijadikan inspirasi untuk pelajar-pelajar iQuds. Terima kasih. Kau ada di kala ku suka, di kala ku duka, setiap tangisan dan juga ketawa. Kau ada di kala ku perlu, setia menemaniku, pegang erat tanganku bila aku jatuh. Kaulah yang selalu menemaniku, mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ setia